makan kat sini, malu tau. Dosa semua. Aku tak campur kau jangan libat aku. Alah. Budak tu kan? Mana? Itulah. Kau tak nampak ke buta? Yang ni adik apa yang comel tu lah. Kau buta ke tu? Yang mana aku tahu? Tu yang kau tak tahu Janganlah Dana. Buat malu je lah kau ni. Come on lah. Banyak lagi lelaki lain lah. Okeylah. Nak berlari ni. Ini juga apa lagi? Mana dia orang? Aku boleh pening lah macam ni. Relax. Ya. Kalau tak nak aku cakap lah. Lelaki ni sedikit jari je lah. Tahu pun. Kita bukan dia handsome. Hidung besar macam tu kau nak. Ni apa pakai baju longan skorek ni? Bersempu ke tidak bulu ketiak? Ni, tak ada lagi kat rumah kau baju yang agak-agak boleh nampak tulang-tulang rusuk. Ada. Banyak kat rumah saya. Kerat ni pun ada. Hai, cakap kau melawan. Kalau boleh, daripada dah tunjukkan pusik ni, lebih baik kau tindik, gantung tudung piuk tu, lagi lawa. Pusik dengan pergi buta sama rupa nak tunjuk. Tak cerodik langsung. Nyusahkan nama ayah. Cakap masjid. Satu agak muka je lawa. Saman. Assalamualaikum. Sini ada kerja kosong? Nak kerja apa? Kerja apa-apa pun saya layan. Kerja layan tak ada. Kerja layan tak ada? Awak kerja apa kat sini? Saya? Kerani. Kerani je? Wih, tak patut betul lah. Cantik macam awak ni kerja kerani. Kan? Tak ada hati perut betul lah bos awak ni. Tak ada ke jawatan yang lebih tinggi yang senang-senang ni sikit nak bagi kat awak? Awak ada nombor telefon? Kalau office ni tak ada bos, saya boleh je jadi bos. Kan? Awak dah tak payah nak kerja-kerja kerani lagi dah. Awak boleh jadi kerani saya, merangkap kerani saya dekat rumah sekali. Nak? Bos dah ada. Setiausaha pun dah ada. Dah ada? Tak kisahlah. Pembancuh air ke? Pembancuh kopi ke? Pembancuh teh ke? Pembancuh Milo ke? Semua air lah tu kan. Bodyguard ke? Body connection pun boleh. Penungguk kaki awak pun boleh. Tak ada halnya. Janji tak ada kena mengena dengan ayam. Janji kerja halal. Awak ambil surat ni dan pergi hantar.
gila. Hai cik. Ni workshop saya. Dekat je. Ciknya bastard, saya bagi diskaun. Datang lah Engkau. Hey. Hey. Boy. Tahu lah bang, tak boleh start pula. Minyak kata? Minyak ada bang. Dekat RM30 saya isi ni tadi. Kepala api baik kali ni. Ha, dia tak tahu kepala saya dah berapi ni. Saya tungkar dengan unta ni baru dia tahu. Okey bang banyak lagi kerja nak buat ni bang. Lokman. Lokman. Kau nak pergi? Oh, boleh. Ni, tolong tengok motor tu. Tu. Ha, sekejap bang Hello. Assalamualaikum. Bye. Ni saya yang tadi tu. Ni nombor saya lah ni. Nombor... Aduh. Dia habis lah pula. Besar. Tank besar. Saya besar. Bang, motor besar ni bang. Kau ni kenapa? Memanglah motor besar. Apa yang rosak bang? Aku punya ni lah. Brake kaki aku. Oh, brake. Aku punya signal aku tak tahulah siapa curi. Benda macam tu pun orang nak curi. Aduh, kalau signal kereta tak apa juga. Jangan risau bang, boleh repair bang. Boleh repair apa kau risau tak? Kau jangan buka baju. Kau jangan buka baju kat sini. Saya panas bang. Kau panas ke, kau sejuk ke, kau dengar cakap aku. Kau jangan buka baju aku dan kau 3 bulan lama tak? Oh, lama bang. Lama kan? Lama. Kau jangan buka baju. Kau dengar cakap. Kau dah kerja selama sini? Tak ada bang, saya hantar motor saya tu rosak Ya Allah. Kau tanya aku bukan main lagi. Aku cerita. Aduh, buang masa aku betul lah. Manusia macam ni pun ada. Bang, saya duduk bang Ya pak, tengah hantar surat lagi ni. Oh, kedai Yong Taufu hari tu hari tu. Kedai Yong.